Guys, ada 3 perkara mitos berkenaan dengan enjin yang jalan coolant. Nombor 3 ni paling mitos. Ini semua mitos. So, yang pertama, ni biasa dulu zaman-zaman LC lah kita buat kipas direct. So, bila buat kipas direct ni dengan teorinya apa? Enjin sentiasa dalam keadaan yang sejuk. Tapi korang kena faham satu benda. Enjin kalau sejuk sangat pun boleh jadi tak power. Kalau panas sangat pun boleh jadi tak power. Memang enjin korang sejuk, tapi belum tentu enjin korang power. Yang nombor 2, yang nombor 2 ni kelakar sikit geng. Kalau motor korang dah pakai coolant color merah, color biru, color hijau, korang kena pakai color yang sama. Sebab nanti bila color tu bercampur, motor korang tu coolant dia tak betul. So benda ni antara mitos-mitos pelik lah. Sebenarnya coolant ni dia satu bahan kimia campuran. So anda katalah motor korang ni color coolant dia warna purple. Bila sampai tahap korang perlu top up coolant, korang tak jumpa coolant yang color purple. Korang tuang je lah coolant mana-mana brand, sama je. Yang penting coolant, bukannya air biasa. Sebab air biasa takat didih dia berbeza dengan coolant. Itu yang korang kena faham. Nombor 3 ni, yang nombor 3 ni yang paling famous antara mitos motor coolant ni. Buang termostat. Motor boleh laju, coolant boleh lancar. So kat sini, bila korang buang termostat ni dia akan buka untuk bagi laluan coolant tu lalu. Apabila suhu motor tu mencapai satu suhu yang sepatutnya termostat tu buka untuk bagi laluan air, untuk suhu enjin tu mencapai suhu yang optimum untuk motor tu perform. Korang faham ke tak aku cakap apa ni kan? Senang cerita, nak senang bagi korang faham, tak kisahlah motor korang tu standard badak ke, modify ke, enjin motor korang perlukan satu suhu untuk motor tu sentiasa dalam keadaan yang power. Jadi kalau motor korang sentiasa sejuk je, motor tu lemau. Kalau motor korang sentiasa panas je, motor tak laju. So dia ada pro and cons. Jadi motor-motor yang buang termostat ni, motor yang boleh buang termostat ni adalah motor-motor yang masuk track. Kalau korang buat harian, bawa naik highway, naik malam minggu, tak payah buang termostat pun tak apa. Tak ada kaitan pun. Tak ada je buat motor korang tu lagi laju sebelum ni kalau buang termostat. So aku harap video dapat bantu korang. So janganlah mengamalkan mitos-mitos yang mengarut ni, supaya motor korang lagi tahan dan dapat enjin performance yang paling optimum yang enjin tu boleh bagi. Apa pun kalau korang nak repair motor korang, modify motor korang, restore motor korang, korang boleh cari Kata Garage.